Rajah 4 menunjukkan dua sisi 4 dilukis pada grid segi 4 sama. Okey, inilah. Sisi 4 PQRS yang ada prime tanda ni. PQRS ialah image. Jadi yang besar ni ialah image. Bagi sisi TU VW. Okey, yang bawah kecil ni adalah objek. Yang asal, image. Di bawah satu pembesaran. Kat sini pembesaran ya. Soalannya adalah nyatakan faktor skala pembesaran tersebut. So, maksudnya berapa kali ganda dia besar ni. So, mula-mula guys, kita kena tahu formula faktor skala. Okay, formulanya adalah image bahagia objek. Ingat, image dulu tahu. Image kat atas, objek kat bawah. Jadi, kalau bentuk macam ni, kita nak cari panjang dia susah. Kan? Jadi, kita carilah satu angle ataupun satu garisan yang senang kita nak kira. Okay. Korang boleh ambil yang mana? Straight ni ke? Ataupun yang ini ke? Mana-mana lah yang senang korang nak tengok. Okey, katalah juga ambil satu angle macam ni. Kiralah kotak dia ada berapa. Image ada berapa, yang objek tu ada berapa. So, kita kira, kita dapat yang image tu adalah 15, yang objek tu ada 5. Jadi, kita just kecilkan, kita dapat 3. So, jawapannya adalah 3. Jadi, pilih orang panggil apa ni, garisan yang senang kita nak kira kotak tersebut. Okey guys, semoga bermanfaat.